Okey, Assalamualaikum, selamat petang Ni ada sebuah Aziah. Orang ni jauh datang daripada Rengit, datang support kita. Kata nak servis. Malaysia sekarang dah 90,000. Okey, macam model Pro 2 ni macam ramai tahu. Dia ada satu part ni yang paling orang pantang. Cukup 80 ke 100 mesti kena tengok satu barang ni. Ni oil cooler. Okey, walaupun orang cakap kita jaga cooler, kita jaga minyak gearbox, nak tak nak kita nak kena tengok juga condition dia. Sebab dia punya oil cooler ni ada 4 pipe. 2 untuk coolant, 2 untuk minyak gearbox. Dalaman ni kita tak nampak. Tahu-tahu nanti nak tukar minyak gearbox ke, nak tukar auto filter gearbox ke, tengok cair minyaknya. Sebab punca daripada sini. Minyak gearbox dengan air dah bercampur. Untuk auto cooler punya mileage, seeloknya tukar setiap 80 ke atas lah. Seeloknya 80 lah awal, 80,000 km dapat tak tukar dah. Okey. Lepas tu, dia minta kita buat full checking lah. Bila kita buat full checking, kita tengoklah setiap part ni. So kita dah tengok bahagian brake pad, mounting sober dengan minyak gearbox dia. So bila kita tarik stick minyak gearbox dia, gelap tau. So bila gelap, kita nak tengok, kita kena tanya owner last bila tukar auto filter ni. Maintenance ni penting. Untuk model Pro 2 gearbox sekarang semua manja. So nak kena tengok tu, check betul auto filter ni last bila tukar. Untuk auto filter ni setiap 40,000 lah seeloknya. Kita boleh tengok ni filter ni. Nampak tu gelap bos. Bila filter tak jaga, minyak kotor, habis lah. Habuk-habuk kat bawah body, habuk-habuk dekat dalaman gearbox tu, seal dia, piston dia, jadi kacau. Nampak tu ni. Ni dapat ni habuk besi di dalam ni. Nampak oh. So pentingnya nak kena tukar filter ni sebab dia bertapis. Tapis minyak gearbox daripada kotor. Minyak gearbox 20,000. 2 kali tukar minyak gearbox, sekali tukar auto filter. Seterusnya, bila kita sebelum nak jack, kita nak check minyak hitam, kita nak buang apa semua, kita nak kena tengok, kita nak kena bawa dulu kereta customer, tengok rasa dulu ada masalah tak kereta ni sebelum owner cakap. So baru kita buat full checking. So bila kita check, kita bawa keretanya, ada bunyi brake, bahagian brake, bunyi bingit. Itu. Sebab kenapa dia bertinggi? Dia bertinggi macam gini. Dia sepatutnya nak kena gosok sini. Sini nak kena gosok bahagian brake pad ni, barulah dia tak hasilkan bunyi. Sebab dia bertinggi kat sini. Tu pentingnya kita kena taper. Kalau contoh di serotong dah makan, seeloknya recommend owner antara skim ataupun tukar baru. Kalau skim kelemahan dia, bila skim lepas skim, seminggu atau 2 minggu dia akan rasa bunyi kasar bila tekan brake. Sebab dia nak ratakan balik permukaan yang lepas skim tu. Lagi satu, ukuran kiri kanan ni dah lain. So bila lain, brake pad ni, kiri kanan ni dia punya tekan dia tak sama. Tu kelemahan dia tu. Tu seeloknya kalau contoh kita di serotong dah makan, kalau orang ada bajet lebih, tukar sekali. Kalau nak jimat memang boleh skim. Kedua pula bahagian brake juga, pin caliper tau. Ni nampak ada bekas-bekas plate grip ni, kita buka. Sebab kenapa? Dekat bahagian brake pad dia, caliper dia ni jam. Bila pin caliper jam, brake pad dengan serotong tu jadi menyepit. Benda ni nak keluar masuk tu jadi lekat lah. Itu yang buatkan biasa di serotong tu jadi berjalur, bunyi. Ni kiri kanan kiri kanan bahagian pin caliper yang bawah sekali. Okay, seterusnya mounting. Memang ada dekat lagi. Macam kat sini untuk kita Pro 2 memang kita pakaikan bearing Azhar punya. Tak kisahlah Aziah ke, Beza ke, memang kita akan mounting sober. Azhar punya ada bearing. Yang lagi ni getah. Dia kata okey getah, nanti dia terangkat. Bila terangkat, pakai sober kan, bila bumping, sober okey. Nanti bunyi kat mounting, gedek. Sebab dia ada free kat sini kan, getah ni kan. Tu je kelemahan dia. Lepas tu nanti dia buat bunyi kadang bunyi macam bunyi getah bila belok tu. Ada masalah macam gitu. Ada masalah bila bumping, gedek. Bunyi sober, mounting sober. Sebab ada free kan, benda dia boleh terangkat turun. Sebelum menutup penjara, kita tengok track. So untuk BLT seeloknya 60,000 km dah patutnya tukar. So kereta buat minyak hitam, minyak gearbox, auto filter. Dan bila tukar oil cooler, jangan lupa coolant. Itu saja dalam proses hari ni. Owner pun dah boleh buat balik kereta. Terima kasih pada tuan kereta, support kita daripada jauh, dari Rengit untuk datang servis.
saja dalam kondisi hari ni. Mana-mana yang datang checking atau repair, boleh check WhatsApp kita atau call kita. So, tu je lah. Assalamualaikum. Bye-bye.